Semoga perjalanan aku mendaki seorang-seorang ke Everest Base Camp yang ke-31 pula. Let's go. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Alhamdulillah masih diberi nafas lagi. Cok hari ni ajak aku tengah kemas siap-siap semua barang kan nak gerak. Okey, lepas tu pergi sarapan pagi dekat kantin dia lah, minum coklat panas dan makan roti bakri. Menu sama je tiap-tiap hari. Cok rindu aku nak makan nasi lemak. Oi, telur mata gerbau kelip-kelip juga. Serius tak sabar nak balik Malaysia. Okey, siap-siap sudah aku semua kan. Okey, berangkat trekking hari yang ke-12 menuju pulang. Sebentar aku pulang. Untuk maklumat bapak-bapak, ibu-ibu, aku tidur malam tadi dekat checkpoint namanya Dole. Hari ni target terakhir aku jalan sampai ke Kampung Namche Bazar Ramadan. Harapnya sampai awal lah sebab aku nak rehat baring-baring guling-guling semua macam weh. Alhamdulillah cuaca hari ni baik, sangat cerah je bumi ni. Boleh tengok semua pemandangan cantik-cantik di sini. Macam ni lah trek awal-awal pagi ni. Masih sambung lagi lalu lereng-lereng gunung macam semalam. Cok serius dalam sekali goblok cerun sebelah ni. Cok gayut aku. Untuk bergerak ke Namche Bazar ni aku tak lalu jalan yang sebelum-sebelum ni yang namanya bocor-bocor tu lah. Ini jalan yang berlainan disebabkan aku dari Gokyo Lake kan. Jadi lebih best lah trek yang baru, tak ada yang sama je, jadi bosan nanti tau. Pemandangan pun berbeza lawa-lawa juga. Okey, time ni aku lalu hutan belantara tapi pokok-pokoknya tak tebal macam kat Malaysia. Ni biasa-biasa saja. Sumpah Namden dia cantik sekali. Cok gunung ais depan tu weh. Serius teringat kembali aku masa momen-momen sekarang hari tu tahun duit nak ke EBC. Sungguh menyedihkan sekali macam weh. Tapi sekarang ni aku jadi lebih sihat, cergas dan kuat. Mungkin disebabkan aku on the way turun gunung, jadi oksigen jadi lebih banyak semula, mudah untuk aku bernafas gitu. Serius pemandangan kat sini super-duper cantik sekali, 2 kali 3 kali. Cok rasa tenang amat, sentosa sejahtera Selangor. Untuk awal-awal ni trek dia laluan dia okey, mudah dan mesra Petronas. Turun je ke bawah gitu, tapi kena hati-hati disebabkan tanah debu-debu ni licin juga. Kalau jatuh boleh gedebuk sayang. Tengok ni weh, kuat gila lah abang porter ni angkat barang berat sampai hiking. Cok kagum sekali aku tau. Serius aku memang tak boleh buat macam tu. Kalau buat mesti patah tulang belakang aku ni macam weh. Time ni aku lalu kawasan batu besar gedabak bunyi macam telur dinosaur weh. Saya sedia mungkin ada T-Rex yang duduk di kawasan Nepal ni, sebenarnya kita tak tahu macam weh. Tak lama jalan lepas tu jumpa dah aku postcard untuk isi kehadiran Dole.